pada bunyi. Saya bocor tolak motor lagi. Call telefon dah kan. Tak bengang ke, panas terik lagi. Call telefon. Aduh, tak percaya ke nampak ni? Ni aku tengah buat gam motor aku bocor. Oi, ini nak ikutkan turun enjin kena overhaul. Okey. Nak raya ke? Ya. Masuk gear. Tak ikat. Tak masuk tu. Kat atas kan gearnya. Dah masuk. Ketat Ketat lah. Dah. Sepanjang 8 rasa-rasa je. Dah ketat dah tu. Patah nanti. Dia buka macam goyang. Aku rasa pasal dia tu. Tak, dia mesti ada benda. Ada benda ikut kat rantai ni, masuk sana tendang tu. Pum. Dia macam main-main je. Risau lah. Cuba try kau. Dia tangan satu je. Ketat lah ni. 10-8 kot. Kalau 14 ke 21 ke. Okay guys. Ini pengalaman saya. Situ bocor tau. Dia punya blok bocor. Jadi saya gunakan gam ni. Percubaan. Kita tengok boleh pergi tak. Tak tahu macam mana dulu bocor. Mungkin ada batu ikut. Macam tu lah. Sembang lah, tolak motor balik rumah. Kan? Tolak motor balik rumah. Lepas tu tak boleh buat ni. Terpaksa naik kereta. Tolak pergi kedai. Tanya kedai, dia kata kena turun enjin kepala otak dia. Lepas tu pergi tanya bengkel welding. 200 je cas. Tak apa, kita try. Buka TikTok, jumpa pula masalah sama. Suruh pakai gam tu, kita try tengok. Tak tahu gambar tu apa. Ni ke gambar tu? Betul ke ni gambar tu? Gambar tu aku cakap bukan tanah liat tadi. Ya, tanah liat. Aku tanya kau ada gambar lain tak? Tangan satu je, macam ni je. Jangan tangan tu patah nanti. So, sekarang benda tu dah settle. Nanti saya balik, saya akan check balik. Okey, benda ni berlaku bila mana motor tu dia macam semput tau tiba-tiba. So korang kalau jadi macam tu, kau cuba check dulu ada tak minyak hitam keluar daripada bawah tu. Sebab hari tu aku tak tahu, aku main pulas je. Aku pulas. Sampai balik rumah. Balik rumah nasib baik dia mati kat sini. Okey? So kalau jadi macam ni, kau tengok balik benda tu dulu sebelum kau pulas kau. Sebelum jam. Sebelum dia kau terbang. Baik kau check betul, okey? Check it out.